kamu suka tantangan. Oh jangan ditahan-tahan. Aku tahu tipemu yang berandalan. Jangan komplain soal keadaan. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Aku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan. Curi-curi pandang, jangan ditahan-tahan. Ku bukan ancaman. Okay guys, ini adalah projek yang kita kena siapkan dalam minggu ni juga. So aku ada cara untuk kita siapkan lebih cepat, lebih pantas. Apa maksud kau cari cepat dan pantas? Guna AI ke? Kau jangan risau, aku ada kenalan yang boleh siapkan assignment kita. Cumanya kita kena bayar sikit je. Ha? Maksudnya kau tempat orang luar untuk buatkan kerja kita ke? Ha, kan senang. Kita bayar, dia buat, kita just submit je. Confirm guarantee punya lah. Tapi tu kan dah kira menipu Johan. Bukan hasil kerja kita. Man, tapi grup lain pun semua sama je Man. Semua buat yang sama. Janji bakal kita naik Man. Tapi kalau semua orang ikut cara macam ni, mana integriti tu hilang lah. Tapi kita tak buat, mungkin lambat siap. Kau punya bulan ni? Ni aku punya kumpulan. Aku nak kau pastikan buat kerja ni ikut student punya format. Kau jangan nampak sangat terlalu Google. Kau jangan risau, dah buat semua benda ni. Baik, baik. RM50 esok sekali. Boleh, tiada masalah bro. Tujuan, tu je member yang kau bagi report kita tadi. Tapi kau jangan banyak tanya, aku tahu kerja kita siap je. Macam misterius je. The next day. Kan, report hari tu dah siap ke? Kau jangan risau, semalam lagi aku dah bagi kat bimbang aku untuk siapkan. Dia janji hari ni juga dia dapat siapkan. So kau jangan risau. Johan, aku tak setuju langsung apa yang kau buat ni. Biarlah kita buat lambat, asalkan selamat je. Amalia, dunia ni bukan tentang siapa yang hidup. Sekarang ni tentang siapa cepat dia yang menang. Tapi kalau semua orang macam kau, siapa nak jadi manusia? Kau dah lah macam hantu. Integriti tu bukan tentang orang lain tengok atau tak, tapi tentang nilai diri sendiri. Kalau aku pun menipu, apa beza aku dengan dorang? John, saya rasa awak punya laporan ni macam ada sama dengan bulan lain. Saya rasa ada unsur saya tampal. Saya perlu cek. Kebetulan je encik, maybe kita orang menggunakan daripada sumber yang sama. Kalau macam tu, saya kena cek juga. Kalau betul ada unsur penipuan, saya terpaksa batalkan makan awak, ya? 5 hours later. Ini semua salah member aku. Dia buat report sama. Apa yang aku bayar sepatutnya dia buat lagi terbaik lah. Tak, sekarang ni bukan salah dia. Sekarang ni salah kita. Johan, kau tak ada nilai integriti lah. Kau tak pernah tengok cerita Syarif ke? Kan Syafiq kan ada cakap pasal integriti. Aku pun rasa bersalah. Amalnya betul. Sepatutnya benda ni kita buat sendiri daripada awal. Ya, aku akui itu semua salah juga lah. Week later. Johan, setelah saya buat saya makan, saya tak boleh buat apa-apa. Laporan ni 100% meniru. Dan saya tak dapat bagi makan untuk yang ni. Tapi saya hargai salah seorang daripada ahli kumpulan awak, iaitu Amalia, telah bagi saya laporan yang baru. Dan saya akan evaluate by that. Amalia, kau hantar kerja kau sendiri ke? Aku tak nak lah usaha kita sia-sia sebab salah orang lain. Bagus, inilah maksud integriti yang sebenar. Jujur walaupun susah. Weh, hari ni kita belajar benda penting.
Integriti bukan pasal markah, tapi pasal siapa diri kita sebenarnya. Betul, aku pun sedar integriti ni bukannya hanya kejujuran kepada orang lain, tetapi pada diri kita juga. Betul, integriti tu bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia perlu diterapkan dalam nilai murni dalam diri kita. Bila Jom. nak balik? Jom. Saya Ahmad Ahmad guys.